Majlis Amanah Rakyat MARA menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyiapkan draft pindaan Akta MARA 1966 dalam tempoh 3 bulan berbanding pada hujung tahun ini seperti yang dijadualkan. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, transformasi MARA kini memasuki fasa penting dengan tumpuan khusus terhadap tabik urus korporat selaras dengan mandat yang telah ditetapkan sebelum ini. Menurut Datuk Ashraf, 2/3 daripada pindaan yang ingin dilakukan adalah terkait dengan soal tata kelola dan pengurusan MARA yang berkesan. Kita ambil ini sebagai cabaran, bahkan seperti mana saya katakan, ini bukanlah kita perlu bermula daripada kosong. Kita sudah pun menggerakkan agenda ini. Kerana kalau kita nak buat apa-apa sekalipun, aspek integriti, aspek tabik urus, tata kelola kewangan, itu mesti berada pada tahap yang paling baik supaya kita tidak berlakunya ketirisan, kebocoran, pembaziran ataupun sebarang bentuk penyimpangan. Selain itu, pindaan turut melibatkan aspek pengasingan kuasa yang mana akta sedia ada memperlihatkan pemusatan kuasa yang terlalu besar kepada pengerusi dan majlis MARA. Bahawa masa ini kuasa diturunkan terus daripada pengerusi kepada pengurusan untuk mengendalikan MARA. Antara lain ialah mitigasi risiko yang menyaksikan struktur lama terdedah kepada pelanggaran tata kelola. Dalam konteks moden, beliau berkata, pengasingan yang jelas diperlukan antara lembaga pengarah dan pihak pengurusan.